Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menu air diet Kak Sugar hari ini ialah air rendaman buah-buahan kering. Antara buah-buahannya ialah kismis kering, longan kering, kurma dan chia seed. Saya dapatkan semua ini dari kedai runcit Mamak 786. Cara menyediakannya mudah sangat. Masukkan kismis kering, longan kering, kurma dan chia seed ke dalam sudu. Kita akan rasa manis minuman ini daripada buah kurma. Ingat, chia seed tu kita gunakan satu sudu sahaja. Banyak-banyak nanti tak sedap. Dan kita masukkan air panas. Kacau. Kenapa air panas? Sebab bila sampai waktu berbuka nanti, pasti airnya dah jadi suam. Ramai yang tanya saya, tak ada ke resepi yang sejuk? Jawabnya, jika nak sejuk, tambah je ais. Tak ada masalah, no problem. Cuma saya nak air suam supaya diet saya yang nak kurangkan minum banyak tu, bolehlah minum satu cawan sahaja. Okey, semoga perkongsian hari ini iaitu air rendaman buah-buahan kering boleh menjadi inspirasi untuk diet Kak Sugar kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar anda tidak ketinggalan dengan menu-menu terbaru yang lain esok. Jumpa lagi dan selamat berbuka puasa semua.